Awak tak pernah rasa lagi macam mana orang yang tak ada mak dan bapa. Awak nak tahu kenapa mak ayah awak kerja? Kalau dia tak kerja, dia takkan mampu bagi apa yang awak nak dalam hidup awak. Kadang-kadang dalam hidup kita malah nak berusaha. Kita banyak tipu mak ayah kita. Kita belajar main-main dalam hidup kita. Kita tak pernah pun nak usaha sungguh-sungguh. Sebab itulah kita jadi budak yang lembek. Generasi alfa macam awak lah, generasi strawberry yang nampak cantik. Semua benda ada. Ni, beg tangan awak, jam tangan awak, kasut awak, beg sekolah awak, beg mata awak. Duit siapa? Duit mak ayah awak. Tapi kita pergi sekolah pun kita belajar main-main. Kita dengan mak ayah kita pun buang ajar. Kita nak hormat mak ayah kita pun kita susah. Mak kita tanya, ada kerja sekolah tak? Tak ada pun, sekolah tak bagi. Tapi kita susah. Sebab tu awak susah nak jadi budak yang baik. Ada handphone, balik tengok buat benda bukan-bukan. Belajar hisap benda bukan-bukan. Siapa nak jadi budak yang baik, angkat tangan.